Kan kita ni pernah tak dulu tinggal semayang? Pernah kan? Semayang tak macam ibadah yang lain. Kalau puasa, kita mati, puasa boleh tolong difidyah dan diqadakan oleh waris yang kita tinggalkan. Haji kita tak pergi, boleh dibadalkan. Zakat kita tak tunai, boleh diwakilkan. Semayang tak ada pilihan. Semayang kita je yang kena buat untuk diri kita sendiri. Lalu kalau ada solat-solat yang lama yang mesti diqadakan, maka hukum dia wajib diqadakan. Hutang kita kalau 30 waktu, maka 30 waktu itu kita perlu dan wajib qadakan. Masalahnya sekarang adalah kita tak tahu berapa banyak bilangan. Kaedah fiqh sebut, ibadah mesti terbina atas keyakinan. Terbina atas keyakinan ni macam mana? Kena buat calculation. Kita balik dulu umur berapa? 15 tahun. 15 tahun dulu kita dah tahu dah semayang kita ni tak penuh 5 waktu. Kena buat berapa gandaan yang kita yakin kita tinggal. Dulu saya maghrib saya semayang ustazah. Subuh terlepas, isyak terlepas. Zuhur dengan asar semayang biasanya sebab apa? Sebab dah duduk di sekolah ataupun di tempat kerja. Jadi berapa yang tertinggal tu? 2. Maka 2 subuh dan juga isyak ni kena kira daripada umur 15 tahun sampai hari ni kita umur berapa? 50 tahun. Kena kira. Sebab itu dalam bab qada ni tu orang kata apa? Kena beringat sebelum kena. Bab hutang tidak berkurang dengan Allah SWT. Beratnya ustazah. Tak boleh ke kita let bygone be bygone? Pandai dia let bygone be bygone. Let bygone be bygone tu dalam bab maaf orang boleh. Bab hutang Allah Ta'ala tak boleh.